Baik, Alhamdulillah kita kembali lagi dalam Assalamualaikum. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita teruskan pagi ini insya-Allah tanpa membuang masa lagi berkaitan dengan program latihan madani menginklusif golongan OKU. Bersama dengan kita dua orang tetamu istimewa di pentas. Assalamualaikum. Kita ucapkan selamat datang. Di sebelah saya iaitu Encik Silaturahim Dahman, pengerusi eksekutif merangkap Ketua Pengarah Eksekutif Persatuan Membantu Kelainan Upaya Malaysia atau singkatan PMOKUM atau lebih mesra dipanggil Cikgu. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Dan di sebelah hujung iaitu Puan Rina Azlina Azhar, Pengarah Eksekutif Persatuan Membantu Orang Kelainan Upaya Malaysia. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih bersama dengan kami di pentas Assalamualaikum pagi ini. InsyaAllah berkaitan dengan topik kita, program latihan madani, iaitu kursus kalau kita nak ambil di sini, kursus penulisan buku. Yang betul. dianjurkan. Kita nak tahu dengan lebih lanjut sebenarnya berkaitan dengan kursus ini. Kenapa kursus penulisan buku ini penting? Mungkin ada juga penonton-penonton kita nak tahu dengan lebih lanjut. Silakan. Cikgu lah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Cik Ola Ya, saya betul. Cik Ola, ya. Baik. Jadi bengkel penulisan buku untuk OKU ini diadakan untuk memberi kemahiran kepada OKU menulis dan menghasilkan karya yang berkualiti, ya, mengikut spesifikasi dan standard yang selalu digunakan oleh para penulis yang profesional. Okey. Jadi dalam kursus ini kita mengumpulkan beberapa kategori OKU, daripada OKU masalah penglihatan, masalah anggota ya atau fizikal, dan juga masalah yang kita panggil mental lah, ya. Tetapi mental yang mild masalahnya. Betul. Jadi mereka akan dibawa dan duduk dalam satu kursus selama 5 hari daripada 25 hingga 29 Ogos 2025 di Pulau Pinang. Ya. Baik, ini ada satu, orang kata mungkin ada juga yang tak tahu lagi berkaitan dengan kursus-kursus sebegini yang dianjurkan. Dan kita nak tanya kepada Puan Rina, sebenarnya apa yang istimewa berkaitan dengan kursus kali ini? Ya, terima kasih Cik Ola kerana menjemput kami. Untuk kursus kali ini, istimewanya ialah selalunya kita adakan kursus kepada golongan biasa. Tetapi kali ini kita fokuskan kepada golongan OKU yang terdiri daripada pelbagai kategori OKU. Ada pendengaran, ada penglihatan, ada fizikal. Kita akan, kursus ini akan dihadiri oleh 50 orang peserta. Kesemuanya adalah OKU yang berdaftar dengan JKM. Kursus ini daripada HRDF Corporation dan kerjasama dengan Pumakom, Persatuan Membantu Orang Kelainan Upaya Malaysia, dan juga Jejak Belantara dan Digital Methods. Ya. Ini maknanya satu kerjasama untuk membantu. Ya, ini istimewa sebab julung-julung kali diadakan. Selama ni kita fokuskan kepada mereka yang biasalah, kan. Tapi kali ini memang kita beri peluang kepada OKU yang ingin berkongsi idea, cara penulisan buku supaya mereka boleh bukan setakat memberi idea, boleh dan juga boleh menjana pendapatan dari segi penulisan hingga ke penerbitan. Okey. Ya. Cikgu, tadi cikgu ada kongsikan berkaitan dengan kursus ni yang dijalankan selama 5 hari cikgu. Bagaimana sebenarnya kursus ini dilaksanakan? Apa lagi sebenarnya pengisian ataupun program yang ada dalam kursus ini untuk membantu mereka? Di antaranya mereka akan dilatih untuk menulis dengan kaedah yang betul dengan menggunakan peralatan-peralatan yang khas. Okay. Contohnya orang masalah penglihatan tidak boleh menggunakan pen dengan pensel, ya. Betul. Jadi mereka pun tidak boleh menggunakan komputer biasa. Jadi di situ kita akan dedahkan kepada mereka penggunaan komputer bersuara. Okey. Ya. Tetapi saya fikir apa yang lebih penting, menulis dengan kaedah yang betul, mengikut ciri-ciri penulisan yang sebenar, ya, boleh menjadikan mereka penulis buku yang berkualiti dan
menjadikan itu sebagai satu kejayaan. Sebab kita sedia maklum ada 3 cabaran utama kepada mana-mana golongan OKU pun. Salah satunya masalah mobility, pergerakan. Yang keduanya masalah pekerjaan. Yang ketiganya masalah mengakses pada maklumat. Jadi bila adanya kursus pemerkasaan seperti ini dan menginklusifkan mereka melalui program madani seperti ini, kita berharap yang sedikit sebanyak dapat menyelesaikan masalah pekerjaan kerana mereka boleh bekerja dari rumah. Menulis ni ibaratkan work from home. Dan seterusnya menjadikan itu sebagai punca pendapatan lah, di mana selepas kursus itu kita akan mungkin buat program susulan dengan mana-mana publisher atau penerbit, dan jika perlu kita juga akan berbincang dengan pihak Dewan Bahasa dan Pustaka bagaimana DBP boleh membantu penulis OKU yang sudah berkemahiran ini menerbitkan buku mereka yang diiktiraf oleh Dewan Bahasa ini. InsyaAllah. Betul, insyaAllah. InsyaAllah. Dan Puan Rina, kalau kita lihat tempoh kursus ini jalankan 5 hari itu, sebenarnya kalau kita nak ambil kira tak berapa mencukupi lah orang kata untuk penghayatan yang menyeluruh. Tapi apa sebenarnya dengan pelaksanaan kursus yang seperti ini, apa hasil yang diharapkan selepas tamatnya kursus ini kepada mereka ataupun peserta-peserta yang mengikuti kursus ini? Ya, setelah tamatnya kursus ini, kita mengharapkan peserta kita dapat menimba ilmu dari segi penulisan, dan diorang boleh ada satu manuskrip sendiri yang boleh diabdikan dalam bentuk buku penulisan, dan ia bukan sahaja boleh berkongsi pengalaman dan juga inspirasi apa yang mereka menulis, tetapi juga ia boleh dijual dan menjadikan ia sebagai satu pendapatan lah. Sebab kita bukan sekadar mengajar untuk menulis, kita sehingga penerbitan kepada penjualan hasil daripada manuskrip tersebut. So akan di-guide lah. Ya, kita akan guide 5 hari ini is very comprehensive. Sebanyak 42.5 jam yang diperlukan untuk 5 hari khusus. So kita memang letak sepenuhnya latihan yang perlu difokus kepada peserta supaya kita memberi impak yang maksimum. Supaya bila kita habis kursus ni, peserta kita bukan saja share pengalaman, diorang juga dapat menjadi satu inspiration kepada orang luar dan membantu di segi ekonomi dan juga inilah ilmu kepada masyarakat. Betul. Ya. Dan cikgu, selama 50 orang peserta yang akan bersama dengan kursus ni, adakah mereka semua telah dipilih ataupun ada ciri-ciri yang diperlukan, ataupun adakah syarat-syarat yang mereka perlu penuhi untuk menyertai kursus yang seperti ini, atau bagaimana cikgu? Pada awalnya saya pun agak risau adakah program ini akan mendapat sambutan. Kerana ini kali pertama sebenarnya. Rupa-rupanya apabila kita buat pengumuman, kita mendapat sambutan yang luar biasa dari seluruh negara. Dan kita terpaksa buat saringan. Dan saya berterima kasih dan bersyukur, dan saya juga mengambil kesempatan ini untuk meminta maaf kepada OKU yang memohon tapi tidak dapat diterima masuk kali ini kerana tempat yang terhad, dan juga tertakluk kepada jumlah tajaan atau geran yang dikeluarkan itu. Di samping ada kriteria yang kita kena patuhi, misalnya boleh menulis, boleh membaca, boleh mengira, boleh bergerak sendiri, berpotensi untuk meneruskan dengan kejayaan menulis. Sebenarnya ramai di kalangan mereka ni yang berbakat di kalangan OKU ni, dan banyak modal insan dalam diri dia orang ni yang selama ni mungkin pergi ke pembaziran tau. Ataupun tak ada tempat nak tak disalurkan. ada tempat nak disalurkan. Jadi cabarannya perlu, ini satu cabaran sebenarnya, bukan masalah pun, masalah dia cabaran yang boleh diterjemahkan ke dalam bentuk motivasi sebenarnya. Kita menjadikan cabaran ini sebagai motivasi
untuk kita mencari kaedah lain bagaimana mereka dapat meluahkan isi hati melalui penulisan. Kerana OKU ni ramai yang hidup dengan penuh tertekan. Ya? Betul. Misalnya orang masalah penglihatan macam saya, kita hidup di dalam gelap 24 jam. Ya? Jadi boleh bayangkan berapa banyak tekanan di dalam diri itu. Ya? Bagi OKU fizikal, mereka tidak dapat bergerak, ramai yang tidak dapat bergerak lah, ya, dan terpaksa hidup di dalam rumah. Jadi tekanan dalam diri itu bertambah setiap hari. Berbeza-beza dari individu ke individu. Begitu juga dengan lain-lain komuniti OKU tu. Mereka ada tekanan yang tersendiri. Jadi dengan kaedah penulisan ini, kita berharap modal insan yang ada dalam diri mereka, bakat terpendam yang ada dalam diri mereka ini, boleh diterjemahkan ke dalam bentuk kemahiran yang ya boleh digunakan sebagai punca pendapatan. Bukan untuk diri sendiri saja, malahan untuk keluarga dan masyarakat setempat lah. Ya. Masya-Allah. Dan Puan Rina, mungkin selaku conclusion kita pada pagi ini, melihat kepada kursus yang ditawarkan, yang telah dianjurkan pada pagi ini kepada golongan OKU, dan mungkin harapan Puan sendiri mengenai kursus ini, dan juga sambutan ataupun maklum balas daripada masyarakat awam di luar sana untuk melihat usaha yang seperti ini perlu disantuni dan juga perlu diadaptasi ataupun diambil kira masuk ke dalam masyarakat sendiri. Ya, sebenarnya besar harapan kami kerana ini adalah permulaan kepada kursus yang kita buka kepada golongan OKU. Jadi selama 5 hari kursus yang akan berjalan daripada 25 hingga 29 hari bulan, kita sangat berharap lebih ramai lagi syarikat-syarikat luar ataupun NGO luar yang ingin sama-sama membantu golongan OKU memberi pendedahan lebih banyak khusus kepada golongan OKU di seluruh Malaysia. InsyaAllah. Dan kita ucapkan jutaan terima kasih kepada Encik Silaturahim Dahman ataupun Cikgu, pengerusi eksekutif merangkap Ketua Pengarah Eksekutif Persatuan Membantu Kelainan Upaya Malaysia, dan juga Puan Rina Azlina Azhar, Pengarah Eksekutif Persatuan Membantu Orang Kelainan Upaya Malaysia, bersama dengan kita pada pagi ini berkaitan dengan program latihan madani yang menginklusif golongan OKU, kursus yang dijalankan. InsyaAllah mudah-mudahan segala usaha yang dijalankan mendapat sambutan dan berjalan dengan lancar. InsyaAllah kita doakan terbaik. Dan kita nak berhenti berehat seketika lagi. InsyaAllah kembali lagi dalam Assalamualaikum. Mari kita berehat sambil kita bersalawat. Allahumma salli ala Muhammad.